oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santi. Lama dah tunggu Zin? Taklah, baru je sampai, bos. Oh, nak tahu benda ni? Ada apa, bos? Nasib baiklah kita punya ni ada orang dalam. Kalau tak, habis semua kantor. Nasib baik perempuan tak kena. Bos. Semua dah settle. Stay buat apa tu? Pelik. Untung bulan ni naik 2 kali ganda. Syarikat ni dulu nak bayar gaji pun sempit. Sekarang boleh beli kereta baru, buat majlis besar. Ada benda tak kena ni. Zin, kau perasan tak? Duit syarikat ni tiba-tiba banyak. Projek baru ke? Rezeki je boleh tolak, Siti. CEO tu tahulah urus semua tu. Aku rasa ni bukan rezeki biasa. Ada apa, bos? Lagi ke saya? Oh ya Zin, saya nak tanya. Kita punya video online tu dah mula beroperasi ke? 2 minggu lagi, bos. Kalau berjaya, duit tu masuk laju. Tapi kena pastikan staf-staf lain tak tahulah pasal ni. Oh ya ke? Sebab nanti saya akan upah polis untuk cover kita punya video online. Bos, semua dokumen dah clear. File kes pun dah tutup. Tapi bos, jangan lupa duit kopi kami. Yang penting, masa kita orang, kita ada. Polis cover, apa maksudnya? Tapi CEO betul-betul nampak serius. Baik kau boleh tahu apa yang kau dengan CEO buat Cisti. Kejap. Kau dapat berapa? Aku 10,000. $5K je. Ni tak adil. Hai. Ya? Hai? Saya datang untuk buat report tentang syarikat saya. Report? Syarikat apa tu? Skyco Company. Skyco tu. Kenapa ya dengan syarikat? Saya rasa macam ada kegiatan rasuah dalam syarikat saya. Okey, boleh tinggalkan nombor telefon untuk kami hubungi selepas ni? Sekejap Alright. Okey, kalau tak ada apa-apa, nanti kami akan hubungi Puan lah. Terima kasih. Alright. Dah seminggu lebih ni. Takkanlah diorang tak update apa-apa pun. Ke diorang ni tak buat kerja? Hai, Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Ada apa? Saya datang nak buat aduan tentang rasuah dalam syarikat saya. Boleh saya tengok? Baik.
ditangkap atas kes rasuah. Kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Apa ni bos? Saya boleh kata ni. Apa sebenarnya bos? Aku tak tahu lah benda ni. Okey, jangan banyak cerita. Kita bagi sama. Dia settle malam. Bangun, tarik kat belakang. Bangun. Kang, tarik tangan kat belakang. Dia Syab. Asal dia tak kena tangkap pun? Kau pun dapat ke dia? Duit ni. Terima kasih je lah. Setelah meneliti segala bukti dari keterangan saksi, mahkamah mendapati tertuduh Akmal, Zain, Mai dan Aidil bersalah atas tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dengan ini, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun setiap tertuduh, denda RM200,000 setiap seorang, dan bagi anggota polis, hukuman tambahan 3 sebatan. Dengan ini, mahkamah bersurat. Rasuah menghancurkan kepercayaan, mencemar nama baik dan meruntuhkan keadilan.